kita persilakan Adi Putra Akasha Norahimi dari Sabah AA. Kita persilakan seterusnya dari Malaysia atletik Jonathan Yepa. Seterusnya kita perkenalkan atlet seterusnya bagi acara ini, Ahmad Sufi Muhammad Fisa dari MSN Selangor. Tuan-tuan dan puan-puan, kita perkenalkan seterusnya, tidak lain dan tidak bukan Khairul Hafiz Jantan dari Malaysia Atletik. Tuan-tuan dan puan-puan, atlet seterusnya dipersilakan Yap Yun Wan dari APS Athletics. Dipersilakan Haris Haikal bin Muhammad Alsad dari pasukan Suma Johor. Dan atlet yang terakhir, pelari yang terakhir diperkenalkan Muhammad Asfar Naim bin Azman dari TCHAC. Okey, kita beri tepukan kepada semua pelari-pelari kita. Ada dia. Lebih ada. Apa kalau kita time betul dekat sini. Terima kasih. Saya punya aja kan. Kacau kah? Baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, acara selepas ini 330 100 meter lelaki terbuka perlu diingatkan bahawa rekod kejohanan yang dicetakkan di sini dengan catatan masa 10.44 saat. Kalau rekod separuh akhir yang dicetakkan sebelum ini, catatan masa bagi mereka separuh akhir, saya percaya ada satu lagi rekod kejohanan yang mampu dicetakkan bagi acara ini, bagi acara 100 meter lelaki terbuka akhir. Rekod kebangsaan yang dicetakkan pada tahun 2022 di tim Muhammad Azim Fahmi di World Under 20 Championship dengan catatan masa 10.09 saat. Kita ada dua atlet kebangsaan yang sedang beraksi di hadapan mata kita sekarang. Di lorong ketiga dan di lorong kelima kita beri perhatian. Di lorong ketiga Jonathan Neva dan juga Khairul Hafiz Jantan di lorong yang kelima dari pasukan Malaysian Athletic. Kita terus beri perhatian, kita terus beri tumpuan. Kita tunggu signal untuk dilepaskan acara ini. Terima kasih tuan-tuan. Kita beri tumpuan pada acara yang akan dilepaskan sebentar lagi. Acara 330 100 meter lelaki terbuka akhir. Di lorong yang pertama, Muhammad Abdul Matin Maidus dari MSN Perak. Di lorong yang kedua, Adi Putra Akasha Norahimi dari Sabah AA.
Di lorong yang ketiga, Jonathan Nyepa dari Malaysian Athletic. Di lorong yang keempat, Ahmad Sufi Muhammad Faisal dari MSN Selangor. Di lorong yang kelima, Khairul Hafiz Jantan dari Malaysia Athletic. Di lorong yang ketujuh, Haris Aika bin Muhammad Arsyad dari Sukma Johor. Dan di lorong yang ke-8, Muhammad Asfar Naim bin Azman dari TCHSC. Ayo tuan-tuan dan membuat rekod sekali lagi. Rekod kejohanan yang dicatatkan di sini dengan catatan masa 10.44 saat, manakala rekod kebangsaan dicatatkan pada tahun 2022 oleh Muhammad Azim Fahmi dengan catatan masa 10.09 saat. Ini adalah acara tumpuan. Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Kita beri perhatian pada acara ini. 100 meter lelaki terbuka. Dilepaskan dengan baik. Kita berpatah di lorong ketiga, Jonathan Nyepa dan juga Khairul Hafiz Jantan. Jonathan dan juga Khairul Hafiz sudah bersaing. Jonathan dan juga Khairul Hafiz bagaimana? Jonathan Nyepa dan juga Khairul Hafiz. Jonathan Nyepa dilepaskan dengan baik. Kita berpatah di lorong ketiga. Jonathan Nyepa di tempat yang pertama dengan catatan tidak rasmi 10.54 saat. Itu dia catatan tidak rasmi yang dicatatkan dengan catatan masa 10.54 saat. Itu catatan tidak rasmi. Kita tunggu catatan rasmi di paparan skor yang akan dikeluarkan oleh Jonathan Nyepa 10.54 saat. Di tempat yang kedua di sini Khairul Hafiz Jantan juga daripada pasukan Malaysia Athletic. Apapun kita tunggu keputusan rasmi yang akan dikeluarkan oleh paparan scoreboard. Terima kasih dan tahniah kepada semua atlet-atlet kita. Anda memang champion hari ini. Terima kasih. Itu dia keputusan rasmi telah pun dikeluarkan. Jonathan Nyepa dengan catatan masa 10.54 saat. Tahniah diucapkan kepada Jonathan Nyepa kerana berjaya membawa pulang pinggan emas bagi acara 100 meter lelaki terbuka sempena 6 edition Inatex Athletics Championship 2025.